Kawan-kawan, saya mau buka hidangan saya dulu. Wow, ada gula-gula getah. Betapa hebatnya. Saya gembira saya mendapatnya. Baunya sangat sedap. Wah, apa yang kamu buat, Tom? Sebenarnya kamu patut tunggu semua orang. Mari kita lihat jika ia ada di bawah penutup saya. Wah, ada juga sedikit gula-gula getah di sini. Dan saya dapat lebih banyak daripada Polly. Sekarang, paruh beng-tembingku dengan si Brain. Apa yang kamu lakukan, Kate? Semua pembungkus itu terbang ke arah kami. Saya gembira kamu sudah selesai. Saya hanya perlu buka punya saya. Wow, ada 100 pek gula-gula getah di sini. Bagaimana saya nak buang pembalut ini? Saya akan cuba gunakan kipas angin. Wow, saya berjaya. Tom, bolehkah saya pinjam sedikit dari kamu? Jangan bermimpi tentang itu, Polly. Polly tidak dapat apa-apa. Tak mengapa. Saya ada gula-gula getah sendiri dan saya mahu mencubanya dahulu. Kamu perlu tunggu sehingga selesai. Sangat sedap. Sekarang saya boleh buat belon. Apa pecundang? Satu kegagalan epik. Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Saya cuma perlu dapatkan pam tangan. Tengok ini. Sekarang saya akan kembungkan belon terbesar di dunia. Idea yang hebat. Ia menjadi agak cantik. Saya nak letakkannya pada batang dan simpan selamanya. Saya nak belon juga. Dan jika ia bukan belon saya kena hapuskannya. Maaf, Polly. Saya kau ingat sini saya Kate. Terima ini. Suatu hari nanti kamu akan tahu rasa. Ya, tapi bukan sekarang. Lagipun, saya ada perkara lebih penting untuk dilakukan. Saya perlu makan banyak gula-gula getah. Polly, lihat ini. Saya rasa kita perlu tunggu lama. Kate memang lambat. Dia betul-betul sedang meniup belon. Sekarang saya boleh membalas dendam. Apa yang awak buat, Polly? Ia adalah belon yang bagus. Ia masa untuk membalas dendam. Saya secara tidak isang tidak mencubit Alistair Essering. So kita perlu letakkannya kembali segera. Saya berharap ia kelihatan normal apabila semuanya selesai. Berhenti ketawa. Tom, awak ada sesuatu untuk dilakukan. Joe, saya bersetuju dengan kamu kali ini. Ia kenakan penerusan banyak usaha dan masa. Lebih gula-gula getah ini. Saya tidak sangka bahwa saya sudah berpeluh dalam baju saya. Begitu teruja. Baiklah, setelah tidak bersedia untuk meniup gelembung. Lakukan. Tom, berhenti. Ia terlalu banyak. Oh, tidak. Ia meletup. Seperti ada bom meletup di sini. Apa kabar, Tom? Saya tak boleh bergerak. Saya melekat pada meja. Seperti biasa, saya kena mula. Wow, Skittles. Ini lebih baik daripada chewing gum. Mari kita lihat apa yang Kate dan saya dapat. Wow. Jadi, mari kita pergi. Saya dapat banyak gula-gula. Dan saya pada satu gunung penuh. Saya tak boleh kira semuanya. Polly tiada nasib seperti biasa. Kamu semua memang jahat. Tak mengapa. Satu hari nanti saya akan bernasib baik dan kemudian saya pasti tidak akan berkongsi dengan kamu semua. Baiklah, hanya ada 1 pek gula-gula. Oh, saya perlu memakannya perlahan-lahan untuk menikmati setiap saat. Baiklah, gula-gula dah habis. Sayang sekali. Apa yang awak harapkan? Saya boleh terperangkap makan ini untuk masa yang lama, tapi saya nak pergi cepat. Saya membuang masa saya bila ada banyak gula-gula. Wow, manis dan masam pada masa yang sama. Saya suka ini. Berhenti. Saya ada idea. Percayalah. Rancangan ini akan mengejutkan anda. Pertama, saya perlu mencurahkan semua gula-gula. Ini akan mengambil sedikit masa, tetapi ia akan berbaloi. Selesai. Biar saya membaca. Sekarang saya perlu menyusunnya seperti ini. Ini sangat menggembirakan. Saya hampir siap. Lihat betapa cantiknya hasilnya. Oh, boleh saya ambil satu? Wah, Tom nampaknya tak perasan apapun. Beberapa gula-gula lagi. Saya rasa begitu melekit. Saya tak faham ke mana gula-gula saya pergi. Saya ingat ada lebih di sini. Polly, ini semua kerja awak. Tak khawatir, saya sudah bersedia di sini sekarang. Saya akan tinggalkan perangkap tikus ini di sini dan isikannya dengan gula-gula. Supaya dia tidak curi. Tiba masanya untuk lebih lagi. Oh, tidak jari saya. Apa ini perangkap tikus? Era dari kemungkinan mematahkannya, Tom. Saya tahu awak yang merancang ini. Awak tak perlu makan gula-gula saya. Dan saya dah asingkan ikut warna. Sekarang saya boleh nikmati setiap rasa secara berasingan. Dia tamak sangat. Apa yang saya buat cuma ambil beberapa gula-gula. Oh, tak apa, Tom. Awak akan dapatkan untuk saya sekarang. Apa ini, Polly kipas besar? Awak akan gula-gula saya.
Baiklah, gula-gula saya masih ada dan saya tidak sabar untuk memakannya. Mulakan dari atas sekali. Mari kita lihat apa yang ada di dalam. Lihat betapa lazatnya ia kelihatan. Terdapat begitu banyak perisa berbeza. Saya ingin merasainya sekarang juga. Pek pertama ada di sini. Sekarang masa untuk buka selebihnya. Bagaimana kalau saya tuangkan gula-gula terus ke atas meja? Mungkin ia akan lebih mudah. Mari kita teruskan. Saya sudah dapat rentak. Jalan, Cisco enter album bangun jujur masa yang lama. Kita akan duduk dengan telefon Hei, kita. kami bermain dengan boneka. Mungkin kita patut buat perang ibu jari. Sudahlah, saya tak tahan lagi. Perut saya nak meletup. Kemudian kita akan selesaikannya. Baiklah, saya boleh uruskan ini sendiri. Apa yang awak lakukan? Oh, ayo, Kate. Pakaian, awak kena betul banyak pakaian. Kamu perlu bayar bersker, Tom. Maka kamu akan tahu sebentar lagi. Lihat bagaimana aku susun gula-gula dengan cantik. Sekarang aku perlu siram mereka dengan sedikit Sprite. Dan kemudian kamu akan melihat keajaiban sebenar. Akan ada pelangi di atas pingganku. Wah! Bagaimana kemegelawan Susan, saya kelihatan seperti sihir. Ia kelihatan seperti pelangi sebenar. Saya sudah beritahu. Dan warna-warnanya menyebar dengan indah satu demi satu. Wah, oh wow. Kali ini, saya mahu jadi yang pertama. Apa benda ini? Saya tak pernah lihat bahagian popcorn sekecil ini. Mari pindah ke sini. Ia harus bangun ke bawah. Saya juga tidak milih banding. Sekurang-kurangnya ia lebih baik daripada Tom punya. Sekarang saya Akhirnya tua berpihak padaku. Aku tahu ini akan terjadi. Betapa besarnya baldi popcorn ini. Wow! Saya cemburu dengan awak, Polly. Saya cuma perlu makan lelaki kecil saya dan menangis. Silap mata. Apa yang kamu lakukan, Tom? Saya rasa dia sedang melakukan sesuatu yang bodoh. Kamu tidak nak paham, Fail? Walaupun bagian terkecil perlu dimakan dengan betul. Saya akan ambil garpu dan pisau saya. Itu yang dilakukan oleh bangsawan sebenar. Bukanlah mudah untuk memotong ini, tapi saya boleh lakukannya. Saya faham. Kamu sengaja melambatkan. Okay, saya Tuan September lebih yang fangat seksus. Falan juga boleh sentuhin. Saya tidak peduli tentang adab. Saya akan menikmati makan bertih jagung saya, walaupun tidak banyak. Lihat betapa bijaknya saya. Saya tidak tahu awak boleh buat begitu. Apanya, Tuzat? Oh, tidak. Masih ada satu lagi. Hebat. Saya akan makan itu untuk pencuci mulut. Kita akan lihat tentang itu. Kemana perginya bertih jagung saya? Tom, apa yang kamu buat? Kamu semua boleh selesaikan itu. Di kalangan sama saya ada perkara lebih penting untuk dilakukan. Saya perlu makan ini. Ia adalah satu timbunan besar bersih jagung. Oh, you have to wait this in ringop. Extra lang for po sini. Jangan favor burst lam should be cracker kami, Polly. Saya semua spray kain po sa border. Jangan curi popcorn saya. Kami tidak akan menyerah dengan mudah. Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Kesedesel. First for versus manusia, semua akan membantu saya mencuri popcorn. Berbaloy. Tom, adakah kamu melakukannya lagi? Pulangkan popcorn saya sekarang. Ia adalah rancangan yang cemerlang. Anda sedang... Tom. Jom makan. Tangkap berti jagung dengan mulut, Kate. Apa yang kamu buat? Ini keterlaluan. Saya sudah bersedia untuk mula. Susu dan biskut Oreo. Nampak sedap. There is a sangat mission dinas for your non-persing Wah, saya bernasib baik lagi. Bagus! Apa yang kamu tahu tentang nasib, Polly? Lihat ini. Bahagian saya hanya hijau. Saya memang kalah. Hati-hati, kamu mungkin jatuhkan biskut saya. Duh, Pasmo. Bekerjalah. Saya tidak akan menikmati biskut kecil ini. Stop. Biskut-biskut ini sangat rangup. Susunya sesuai sekali. Tongkol Amerika, oh tidak, saya terjatuhkan biskut dalam gelas saya. Saya perlu mengambilnya segera. Kalau tidak, ia akan menjadi lembik. Tangan saya tak boleh masuk ke situ. Saya tahu, saya cuma perlu minum susu itu. Kemudian biskut akan berada di bawah. Oh, saya rasa saya telah menelannya. Sekarang giliran saya. Saya harap saya tak perlu ambil biskut saya dari dalam gelas. Wah, banyaknya isian. Saya suka. Rasanya begitu berkrim. Dan biskutnya benar-benar rangup. Gabungan tekstur dan rasa yang sempurna. Oh, biskut saya hampir jatuh dalam gelas.
Mari kita lihat bagaimana kamu keluarkannya kali ini, Polly. Bagaimana jika saya tidak berbuat apa-apa? Terima kasih kepada biskut itu. Sekarang susu saya sudah berubah warna. Bukankah ia hebat? Saya perlu tambah lagi beberapa biskut dan kemudian kacaukannya dengan kuat. Kemudian saya akan menikmati milkshake coklat yang lazat. Aduh. Hampir siap. Hanya perlu goncangkan. Mereka buat sesuatu yang lazat. Sekarang awak akan lihat. Mantra kamu. Saya langsung tidak meragui resipi saya. Nampak sangat menyelerakan. Tak sabar nak cuba. Nampaknya Polly betul. Rancangannya berjaya. Saya sudah beritahu anda. Sekarang lihat dan jadi cemburu. Sedapnya susu coklat dan berperisa biskut. Saya tidak mau minum melalui straw. Saya mau teguk sekaligus. Wah, nampaknya tinggal satu sahaja. Jangan risau, kamu tidak perlu tunggu lama. Saya akan uruskan ini dengan cepat. Jangan sentuh itu. Saya ada rancangan sendiri. Semua biskut akan mau ke dalam segelas susu ini. Wow, first camera. Okay, nak kira formatic week. Lepas tu biskut dalam dalam kelas. Hebat. Hello. Nostalgia for Barbie the Correct and Kate. Kebetulan aku tinggalkan kamu sendirian. Selamat menjamu selera. Apa yang telah kamu lakukan? Mereka dilitupi dengan memerah. Marina for yang ada di bawah pinturens. Oh, tidak. Saya tak pernah nampak lollipop besar yang menjijikan seperti ini. Say Itulah. upon us at Facebook. Sausing fun guys, sila sebiadet. Paris College Class yang bulan tomorrow, you know. Apa? Oh, Kitty, wang telepon semua. Ha, betul kan? Sabi awas pada jadi orang pergana. Kira saya ada yang paling kecil. Begitu selesai saya tidak muntah. Saya tidak sangka ia begitu sedap. Nampaknya lalat itu hidup semula. Ia menjijikkan. Kenapa mau tengah waf yang ada ketawakan apa lagi? It's like Ariel saya usya. Saya harap kalau jengking tu syawain Apa dengan lagi? saya. Selain lollipop tu memang banget sedap. At hari bawa zirin ni series Ruby. Saya berasa saya semana jurin drawnya. Ini adalah kalau jengking sebenar. Dan dia baru saja menyengat hidung saya. Oh, aja sakit. Hidung saya yang malang. Mereka juga ketawa. Gula-gula, nasib yang sama menanti awak. Kenapa begitu? Ikan itu pasti tidak akan mengotorkan saya. Ia hanya menjijikkan. Dan awak betul. Lollipop itu memang sangat sedap rasanya. Saya ada satu idea. Holly, sementara dia makan, mari kita bermain. Selamat tinggal! Saya minta maaf. Selamat tinggal! Polly, berhenti tidur. Bangun, saya kata. Gula-gula hampir siap. Saya menghabiskan banyak masa untuk ini. Ada cara yang hebat untuk mendapatkan lollipop ini lebih cepat. Hati-hati dengan itu. Ya Tuhan, kawan-kawan. Sekarang perempuan, kamu tak perlu tunggu saya lama. Sempurna. Sayang your Spike. Dan saya juga ada sedikit baki. Bagaimana dengan ikan itu? Saya berharap Anda lupa tentangnya. Ia sangat menjijikkan. Dan ia berbau busuk. Oh, ia hidup. Dan ia memukul saya dengan sangat sakit. Kenny dipukul oleh ikan. Ini tidak kelakar langsung. Saya akan memakannya sekarang kerana ini. Aduh, saya rasa saya agak tergesa-gesa. Sebab ia terlalu menjijikkan. Saya hampir muntah. Saya tahu cara buat dengan cepat. Aduh, dah selesai. Ia memang menjijikkan. Oh, sakitnya. Kenny, hati-hati lain kali. Ops, tapi Karinsian yang pertama membuka penutup. Saya memang suka Twix. Here's ini saya secret Sorry Crunch. Saya tidak bernasib baik. Hebat. Ayo. Wah, biasa vitamin luarnya yang saya dapat. Nah, yang saya suka, sebatang coklat. Maaf, tapi bawas kena makan dulu. Dengan senang hati. Harap coklat saya sedikit. Ayo, makan dengan tangan sudah cukup susah. Jadi saya akan guna penyepit. Mauricio, panggil self-favorite slow. Sangat bagus. Saya akan makan Baiklah.
Baiklah, seorang silencer and saya seperintas rasa coklat bar yang segar ni. Lila, kenapa kau buang gula-gula getah merata-rata? Itu tidak baik. Saya hanya mau gigit cepat-cepat. Ia sungguh sedap. Saya mau makan semuanya sekaligus. Hei, berhati-hati. Khusus sebagai sebagai coklat. Coklat yang lazat. Rasa seperti yang buruk? Saya penat. Oh, tidak mungkin. Anda perlu selesaikan bahagian kedua. Saya akan cuba. Saya tahu satu cara bagaimana anda boleh makan sesuatu dengan sangat cepat. Ia tidak berhasil. Sekarang dibersihin sisanya kelasif itu sebagaimana dengan leher saya. Jangan risau. Masih awal. Baiklah, sekarang giliran saya makan coklat. Tapi pertama, saya akan gunakan ini untuk kenakan Lila. Saya tertanya-tanya jika saya kelihatan seperti vampire dengan taring. Ya, hanya awak boleh bersihkan taringnya. Kemudian saya menghiburkan semua orang. Sekarang saya tak boleh. Shoreline Surrey, warga warrior tidak yang lebih besar daripada Twix. Tinggal untuk jilat jari saja. Sungguh, berbegitu tak. Apakah? Itu saja. Biji tembikai pun tak boleh dimakan. Lebih banyak Anda ingin saya ada tembikai sebenar. Soalnya dengan tepat. Sekarang saya ada tembikai. Tetapi saya bersetuju untuk terbaru frekuensi daripada Polly untuk menjadi orang pertama. Betul. Yang paling lapar. Sedapnya. Betapa manis dan berjus tembikai ini. Cuma di mana nak letak biji? Makan. Mari kita fikirkan. Lala, tolong saya. Baiklah, Polly. Biji benih awak telah melekat pada kulit tembikai saya. Sekarang saya tahu ada banyak gula-gula berwarna di dalamnya. Selain itu, gula-gula ini sedap. Kenapa tunggu? Sangat sedap. Anda perlu makan semua gula-gula sekaligus. Sedap. Sesuatu memberitahu saya bahawa kulit tembikai ini sedap di dalam. Jika keldai masuk. Memang betul. Saya sangat teruja betapa bertuahnya saya. Oh. Gadis-gadis, saya sangat kenyang. Baiklah, Zara, saudara berseri sebir benifau. Makan biji tembikai adalah pelik. Ia langsung tidak sedap. Oh. Tetapi saya tahu apa yang boleh saya lakukan dengannya. Sebenarnya mencuri saya saudara tembikai yang super. Nenek saya ranger saya dari mana cara mencegah tanaman dengan betul. Zara, berhati-hati. Kamu akan menabur tanah di atas meja. Oh, dia pun masuk ke dalam mulut saya. Anda perlu meletakkan telefon dalam lubang ini. Ia perlu berada di situ. Kemudian saya hanya akan menuangkan sedikit air ke atasnya. Tinggal tunggu sahaja. Hebat. Oh, wow. Betapa cepatnya semuanya berlaku. Saya tidak percaya dia melakukannya. Apa? Selamat tinggal. Tada! Tembikai ini sudah membesar. Sekarang masanya untuk memecahkannya menjadi kepingan. Ayuh! Akhirnya aku dapat menikmati tembikai yang segar, manis, dan berjus. Sempurna! Saya sangat gembira. Zara, awak memang kelakar.